thank you dah korang. Nah, untuk korang. Tunggu sementara untuk El tukar baju sekejap. Sebab El tengah hangat, memang dah perlu dah baju ni. Tapi thank you semua doh. El ketiak masak. Gelakkan kita pula dah. Duduk situ Ustaz. Bagi El tukar baju sekejap. Hangat. El punya nervous. Hampa tahu El nervous macam mana. Amboi, gelakkan adik bongsu. Tak baik tau gelakkan adik bongsu. Aku bagi tahu mak ayah lagi. Jatuh. Aku tak gutik lagi pakul yang jatuh. Pakul. Macam celik fakrul dah. Weh. Tapi sumpah thank you. Weh, aku lupa screenshot. Tak apa, korang screen record kan. Cantik. Ada yang screen record. Okay, dah masuk dah tanya El. Okay, cantik. Thank you. Aku lupa screenshot. Cuci dulu. Gigi listing. Weh, sekejap. Aduh. Ya Allah. Okay. All good. Dia punya kalut gigi dengan bibir tak ada beza dah. Betul. Okay, so first things first, let me take this context out. Because you guys also know that El sakit pakai contact lens. Boleh kan? Cuci duit. Serius lah, korang nak El keluar dulu? Withdraw dulu, serius? Okay. Serius lah, korang tunggu El. Sekejap El masuk balik. Boleh? Ya. Yeah. Okay. Thank you korang. I love you guys so much. Okay, Assalamualaikum dulu. Nanti El buat live balik, okay? Boleh je. Okay. Thank you semua. I love you guys so much. Masuk 10. Tak, El masuk balik. Jangan risau. Masuk balik. Kenapa live balik El? Ni El and Lazat. Cuci Zat dan masuk balik. Okay? Sekejap je. Dalam... Okay, to be fair pukul 10 lah. Okay. Okay, I love you guys so much. Tunggu sekejap ya. Pukul 10 El masuk balik. Alright? Ya Allah, bukan terima kasih kat korang lah. Abang kakak yang tolong El. Okay El, thank you. I love you guys so much. Give kecil, give besar, yang komen, yang tap screen, yang view, yang komen. Memang I love you guys so much. Korang pun tolong share repost tadi gila-gila. Betul-betul sayang hampa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, aku gerak sekejap ya. Cepatlah El. Marah pula. Okay lady. Okay. Sorry. Assalamualaikum. Belum follow tau. Terbaik. Pukul 10 live. Betul. Alright, thank you. Okay lady. Jangan risau. Okay, bye korang. Assalamualaikum. 4 orang kau, 4. Dah sihat ke? Dah. Isram, thank you. SS1L. Hai. SS1 pula dah. Weh, sumpah thank you doh korang semua tadi. Memang dahsyat. Elsa tak boleh brain doh. I was so nervous. I love us forever. Aduh. Hai. Aduh. Mana aku punya ni? Nah. I'm just gonna be like this the whole time. Waalaikumsalam. Hi, Pin. Oh my God, I love you guys so much. Tidur leno malam ni. Waalaikumsalam. Hai Abang. Hai semua. Hai baby sayang. Macam bodoh. Hai. Waalaikumsalam. I don't even know what to say other than thank you the entire time. My cheeks hurt from smiling so much. Hi. It actually hurts. Wah baby sayang. Tacut pula. Macam tak lebih gula je ni. Hi El, hi korang. Hi.
lebih marah. Weh. Dah mula apa? Mana ada mula apa? Weh, dah nak sekejap lagi send kat L. Oi! Acut, jangan acut. Weh, aku menang. Oh my god. Tiba. Weh, patut ada Laili tadi. Kau tak duduk tiba-tiba kat belakang. Macam ni nak cerita elok orang mana Wiki. Takut gila. Jangan gitu. Jangan. Risau. Woi. Elko up editor. Aduh, Elko ada dalam ni ke? Siapa tu editor untuk Elko? I have no idea. Epi macam Epi lah. Hello first kan? Wih, Epi. Saya nak check. Elko. Hello first yang buat. Dia main dah hyper. Mana ada? I love you. Thank you. Hello first tak ada. Hello first tak aktif. Aktif lah. Itu dia ada chat L. Dia dengan L ada streak lagi. Kan? L tengok wallpaper. Gambar L je lah. Ada apa dah guys. Gambar L je. Letak gambar korang lah. Boleh? Letak gambar-gambar netizen. Mana tahu kau ada rezeki kan? Kalau korang dapat datang Negeri Sembilan untuk 24 ni kita tangkap gambar ramai-ramai. Masuk ayak lah. Mana ada L kering lagi? Ya, hari-hari tu juga tak kita tangkap ramai-ramai. Ipul, thank you. Ayak ketuk. Waalaikumsalam. Thank you yang follow-follow L. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wih, sakit tu pipi. Wih, sakit. Korang tahu tak beli katil baru? Easy, Ijam, Rod, terima kasih. Korang tahu tak beli katil baru? Baru sampai hari ni, apa nak tengok tak? Nak tak? Katil baru, wow, ya. Tak guna katil ni. Katil ni, cadar dia asyik apa ni? Kaca. Cadar. Saya kaca. Patah katil lama kan? Katil baru. Beli baru. Wow, nak tengok. Sebab yang ni dia punya cadar asyik terlucut. So, beli katil baru. Try lompatkan katil baru. Salah nak tunjuk. Tak pasang lagi. Tak letak lagi. Nak tengok. Ikutlah L. Slow review. Okay. Kejap korang. Sekejap So yang baru apa punya ni kan L letak warna-warna pink. Kejap korang. Tu dia macam ada lucut kata yang ditukar. Kejap. Bukan kat sini. Kejap. Kejap. Buat jalan merata Ustaz. So ada adik L. Okay, korang ready? You guys ready? Ready, komen ready. Komen ready, I'll tunjuk
Cepat komen ready ke komen satu pun lepas. Risau ada orang malas nak type ready ke tak reti je ready. Komen satu je. Ramai komen satu nak tunjuk. Cantik. Okay. Ready? 1, 2, 3. Tada! So guys, this is my new bed. You guys like it? Serabut lah aku. You guys don't like my new bed? Agak dah. You don't like my new bed? Harap tu. Oi, kenapa? Macam tu je design kita. Aduh. Sekejap lagi ada juga yang kena. Siaplah 30 tahun yang hidup dengan mudah kena tipu dengan 19. You don't like my new bed. Thank you. Macam nak sebut nama ni. Tiba tu. Aku lupa aku kena kukur ni 2 je. So ni cadar dia takkan melucut. Takkan lucut. Dia punya pillow pun tak gerak. Tak sia-sia aku gerak dulu tadi. Yeah. So to get in bed is like really easy. You just get in bed. Or if you don't want to, tada. Jika nak basuh lah. Nak basuh selimut. Cuba tidur Wah, selimut aku jatuh. Selimut. Selimut aku jatuh. Selimut. Okay. Patut disebut kaca tadi ada. Okay dah, I'm gonna fall asleep. Sekejap jatuh lagi. Masuk air yang mana ada? Apa kau suruh letak selimut atas kepala pun ni macam. This is my new bed. Do you guys like my new bed? It's really comfortable. Very comfortable. And dia senang. I boleh bawa merata. I boleh bawa merata. So just like that. And there. I don't have to worry about sleeping on the street. Seorang je tidur. Macam atas kapal terbang, atas train. Sekati lah. Kena macam tu lah nak lena tu. Tak payah Hana. Lena. Isa tercekik je sikit. Mak tak tahu mak. Isa tercekik je. Macam tu. So kau tak payah risau tidur atas orang macam ni. Melekat tidur. Kalau kau jenis ke depan pun dia sangkut. You guys like my new bed? Mahal aku beli ni. Aku beli set. Dia main dengan sikat. Tapi set dia lain tak tahu mana sebab aku rembat adik aku punya. To be fair, I rembat adik punya. Let me show you the sikat. It's even better. Okay, I'm not gonna lie. The sikat is great though. Okay, this actually works though. I should tie my hair like this more often. See, it works. See? The sikat, wow. The sikat works. Tapi, tu lah. Jauh beza lah. Okay, let's make a new video, guys. Let's see if T20 sikat is better than... Tak tahu nak panggil benda apa ni. Pink sikat. Melekat. So, sikat wise is great. Very practical. Very practical. Dia sikat semua sekali. Wow. Whereby aku tak tahu nak panggil ni apa. Sikat apa pun tak. Kalau betul-betul beli kat kedai ni, aku rasa 10 sen ni kot. Okay. So with this sikat, also very practical. Tapi ambil masa dia lama sikit lah. Tak adalah. Ngam-ngam je. Tapi dia tak one shot. Dia kena banyak kali sikat.
Semua sikat. Macam ni. Ni sebab tadi T20 dah buat dah. Okay. Let's see. Bag aku tak ada. Ada maram ada. Tersikat ke keraji? You don't like my sikat? It turns into a guitar. See? Dia boleh buat bunyi. Whereby sikat kita yang ni. Ini kuku aku je. Tak boleh jadi alat muzik. Waalaikumsalam. Ni boleh. Dua bunyi yang berbeza. Sedangkan yang ni tak boleh. Oleh sebab itu T20 menang. Cuma beza dia, I think, right? This is more easier to bring around. Boleh buat bergigi tu ni. Ya, yo. Hai Michelle, hai Zani. Wow. Memang wow. Yang ni, dia melekat. Tapi tak se-estetik. Dia tak se-estetik ST20. Dia macam, bila nampak crush you kan, yang ni tak boleh buat apa-apa. Macam ni macam, dia senang sikit. Oh, kau apa yang minat beli ni? Answer SS. Cuba janganlah SS dulu. Lah, habis ke? Habis apa? Dah jadi model sikat pula. Letak katil L. Oh. Letak katil. Sikat boleh letak. T20. Katil boleh letak atas sikat. Sikat menang. Ya Doraemon. Kenapa tu Doraemon? Tak ada, kacik-kacik je korang. Sikat tidur. Aku nak guna sikat guna dulu. Tapi kedai dia wangi tu. Tapi tak sedap tu. Apa tahu kan ni, perfume yang ni. Do you guys know this perfume, this Sea perfume by Giorgio Armani? Kan? I'm gonna be very, very honest with you. Bau dia kan setempek dengan L punya ni. Setempek bau. Warna pun sama, technically dua-dua merah. Tapi ni menang. Ni pun ada bunyi. Oh, korang tak tahu L suka perfume. I don't know if you guys know. L banyak perfume. Perah kat muka menayang. Berapa harga sebotol? Sebotol yang ni 6 ke 700. I don't remember. Ni adalah perfume kau picit sini. Cantik dia. Dia air banyak. Saya tunjuklah sikit. Ingat kasut tadi? Well, technically it is a high heel. Ada 3 yang ni. Lepas satu bagi kat adik L. Ni yang betul-betul besar dia. Lama dah guna. Tak pernah habis. Yang ada yang kecil. Mana kecil aku pergi? Dah handbag ke? Kejap. Yang kecil aku mana? Risau sebab adik suka masuk bilik adik. Kuat tak bawa kaki duk. Mana baju kecil aku? Tak ada. Ada satu hitam kecil. Mana kecil aku? Kejap korang katakan saya adik suka masuk bilik. Adik suka masuk bilik adik. Adik suka masuk bilik L. Banyak kali tu. Memang tempat melepak dia apa. Lepas berebut TV rembat bilik L. Saya kena tak baik-baik dulu. Sat apa yang kecil mana? Mana apa yang kecil? I don't know where it is. Tu mana tu? I don't know where it is. Kawan-kawan kita ada yang tengah buat live tak? Mana kawan-kawan kita ni? Kawan-kawan kita tak ada yang buat live.
Dia random. Cuba scam orang. Let's just try and scam people for fun. I don't think it'll work though. Awal lagi tu. Apa yang awal? Go. I dah invite seorang tak ajak lagi. Dah tidur takkan dia pun tidur. Kenal kawan tak ada tidur awal-awal ya. Cassie? It says Cassie like the actor Cassie. But we'll see if it's actually Cassie. Hai, decline. Cassie decline apa ni? Mentang-mentang dah famous pala kita. Cik, macam kita ni kawan dia. Aduh. Lali kata dia nak buat live. Awak serupa dengan L lah. Saya memang L. Buat tak tahu upload dah. Okay. Okay, sekejap. Cuba tanya Laili. Yo, hey Rishi, what's up? Hi L, hi. Benda apa ni? Cuba call Laili. Katanya nak buat live. Thank you and follow. Smart tadi. Yo, hang buat live tak? Hang buat live tak? Buat live je lah. Aku demam pun buat live. Mute je lah. Semalam. Aku buat live. Aku tengah live sekarang ni. Aduh. Okay, tanya dia apa. Korang Laili batuk-batuk. Korang nak Laili buat live juga ke? Sebab dia kisah nanti mic korang meletup. Aku tanya dia apa, Sat. Assalamualaikum, salam. Hai. Ishraf kata buat. Seorang kata tak apa bagi rehat. Kimi kata buat. Ana kata buat. Hairi kata tak payah. Seorang kata biar dia rest. Z kata buat. Okey je. Apis kata buat je. Edi kata tak apa bagi dia rehat. Satu kata rest. Syafiq kata buat. Biar dia rest. Fatin kata. As kata buat. Hang batuk awak tok kamera tutup je lah mic. Lepas habis drive lah. Netizen rindu muka Laili. Laili bukan tidur nak korang. Dia batuk dia tak Dia bukan aku nak cakap apa ni aku dah lupa dah. Dia bukan tidur pun. Laili tidur lewat. Semalam Laili tidur pukul 8 pagi. Which is today. Dia tak tidur guys. Alah, buat pi lah. Betul dia akan menekan anda. Saya akan tengok. Okay, bye. Apa kan? Biar Laili bawa kereta dulu. Dia nak bawa kereta dia, Sat. Apa ni Kimi? Comelnya Kimi. Hai korang. Ni tak ada. Kawan-kawan kita biji lah. Kita cuma cakap okay. Nah, kawan-kawan kita biji. Kita cakap okay. Oh my god, my friend posted this story. I can see my signature right there. It's in purple. Hi El, hi. Bagilah dia berehat. Ui, dia berehat lama. Dia degil tak nak makan ubat. Kau ni salah faham Laili dah rehat kan? Sejak last day Food Fest 9 kan? 8. Lepas 9 hari bulan. Hari dah 15, 6 hari dia rehat. Dia tak nak makan ubat. Dia degil. Tiap hari paksa dia. Waalaikumsalam. Cakap makanlah ubat. Dia degil. Dia tak makan ubat korang. Oh, this is my perfume. I found it. It was behind the phone.
I found it. This is the small one. Aku adjust kamera sikit, ternampak. Hi El, hi semua. But yeah, this is the small one, guys. Wait, El bagi bezakan kat hampa. Beza besar dengan kecil dia. This is like the size difference. As you can tell, it's a huge difference in sizes. But yeah, I have more. This was my first one. Ada sikit tak guna habis. Siapa ni? Aku baru nak accept dia decline. Hi. Milih. Select betul lah. Man, like kawan kita ni tak ada. Kawan kita tak ada, guys. Yang kecil tu apa? Apa yang kecil? I don't understand a thing. Orang hitam patut tak jumpa. Duduk belakang kamera. Tak ada fikir ke? El jual lah perfume. The product releasing probably end of this month or early next month. Harga perfume tu yang kecil. Yang ni hadiah. It's actually still full. Can you hear it? Yeah. This was a present from... Oops, sorry. Aduh. Your ex. Yes, your ex. This was a present from your ex. Not my ex, your ex. Yes. Faham? Academics ke? Ya, ada. Oh, ya. Ex hampa bagi kat L. Duk lah, XL yang beli kat L. Lama dah. I rasa ni dalam RM2 ke RM400. Kalau botol besar RM600, RM6 ke RM7. So it should be like half the price. Kalau orang masih simpan barang X, hang tahulah kan. Not really. Sebab L memang kaki perfume. And then perfume ni, L memang minat sejak L dah jam 4 ke. Tapi mak L tak pernah beli kat L. So and then, I had an ex-boyfriend at that time. And I told him I really like this perfume. So dia minta location L. And I gave him. And dia bagi lah. So sampai hari ni I simpan. Dah sampai habis pun penuh lagi. There's still... Oh, anginnya. Oh, Thailand. Dah jam 4. Memang dah jam 4 I minat perfume ni. Akak mix apa? Itali Melayu. So, obviously I simpan lah. Ex-boyfriend dah bagi. Teringat lah tu. So, kalau spray bau L ke bau X? XL dulu orang KL. L pernah jumpa dia sekali je. Tu pun kat Kidzania. L pernah jumpa dia sekali je kat Kidzania. L muda lagi time tu. L masa couple dengan dia, L umur L 15. Dia tak jauh dari L. Dia jauh dengan L 3 tahun je. So, apa pandai lah matematik. Dia sebelum jumpa jodoh, jumpa bodoh dulu. L umur 19 sekarang. Ya, Ekman memang pandai 18. Ex dia semua kaya tu. Dia dulu kerja dekat panggung wayang. Dapat gaji dia terus beli kat L. Tapi kita break. Masalah L kenapa kita break. Yang ni L memang pernah minta maaf dengan dia. Sebab L dengan dia sekarang
Tak adalah kawan, tapi nak kata still in contact really. GSC. We're not, like, we still follow each other on IG, but that's just it lah. Nothing, we're not talking. Macam tu lah. Dia kira cinta monyet lah, kita panggil kan. So, tapi break up masalah L. L break up dengan dia sebab lost feeling. Sumpah L kata lost feeling. Sebab dia bukan lost feeling lah sangat. Dia dulu dia selalu kutuk kawan-kawan L. Kawan L dulu dia kutuk hodoh lah. Siapa monyet tu? Dia. Aku cinta dia monyet. So dia dulu suka kutuk kawan-kawan L. Saya macam bengang lah. Nama pun kawan aku yang pergi kutuk dia pun sangat pahal. Kutuk dia pun hodoh lah. Kutuk dia pun ni lah. Kutuk dia pun talk. Jadi macam bengang lah. Adalah kawan aku LDR. Dia nak kutuk-kutuk kawan-kawan aku pula dah. Waalaikumsalam. Lepas tu dia siap kata dia suruh L tinggalkan kawan-kawan L. Dia suruh L tinggalkan kawan-kawan L. Dan L kata tak nak lah. Yelah kau break dengan aku. Siapa nak punjuk aku? Betul tak? Like aku faham lah 1 atau 2 kawan. Ni adalah ada 3 kawan. 3-3 dia suruh aku potong. Mampus tak ada member. Betul tu L. So L cakap dengan dia, no. You break up with me, I got no friend. I break up with you, I have my friend pujuk me. Assalamualaikum Waalaikumsalam. So yeah. So lah kita break sebab tu. That was one of the reasons lah. Dan sebenarnya benda tu boleh je bincang. Benda tu saya boleh je bincang. Betul-betul setuju sangat. Ya. Dan benda tu technically boleh dibincang. Tapi dah dua-dua muda kan. Okay, he was an adult. I was the child. Ui, terkejut aku bunyi. Aku punya kalender. Kalender aku jatuh. I'm not going to show you my calendar. My calendar fell. And it's scared. Jatuh kalender aku. Aku ingat bunyi hantu muncul pada bawah kaki. Kejut aku. But yeah. So yeah, other than that banyak lah exercise lain. Tapi macam tu lah. Cerita lagi apa. Sekarang dia peguam. Boleh masa ni right? Lawyer. Mesti dia lagi menyesal tengok film Mata Malaysia. Tak adalah. Bukan film Mata Malaysia. Of course, fikir diri dulu pada boyfriend. Exactly. Baik, jumpa Mahdi. Jumpa tadi, tengah hari. Lawyer. Dia study law. I don't know if he's still studying now or he's already a lawyer. But yeah. Dia sekarang lawyer dah. I think. But I know he's studying law. Dia memang budak pandai pun. Dia, kalau korang tengok muka dia dengan L, sama tu. Dia muka dia dengan muka L sebiji. Memang sebiji. Sumpah sebiji muka dia dengan L. Especially kalau kita senyum. L tak sedih ke? Dok. L mana sekolah dah. L berhenti dah. Bukan berhenti tak. Habis SPM tu caw lah. Tak sedih lah. Tak sambung study lah situ sih. Muka sebiji. Especially kalau kita senyum. L tak nak lah tunjuk muka dia. Rasa macam salah aku lagi semantah dia ex saya. But yeah. Sebiji tu apa? Like the same face. Copy paste. Muka sama jodoh tu L. Ada orang macam tu. Tapi nampak macam adik-beradik aku pula dah. Sama. Hi L. Hi. Tapi ya. Sekarang pun ada lagi muka tempek sama. Lawyer buruk L. Tak ada. Dia lebih kurang. Dia macam muka L. Bayangkan aja jantan. Dia budak gym. Aduh. Kembar kot duk. Masa L turun KL lah kan. Adalah family semua turun. Yelah kan baru 5 belahan. Turun KL. Dia jumpa papa L. Dia punya badan sadu lagi besar pada papa aku. Aku dah risau dah.
Dia lagi tinggi. Lagi sadu pada bapak aku. Dan nampak dah tengok bapak L macam mana kan. Dia lagi besar. Aku dah risau. Weh, bapak L time tu pandang muka dia pun duk. Bapak L time tu memang duk lift sekali ni kan. Bapak tak pandang muka dia langsung. Bapak pandang bawah. I tanyalah bapak like you know, ayah kenapa ayah tak pandang boyfriend saya? Bapak katalah kalau aku tengok muka dia, dia tak ada muka dah lepas tu. Risau aku. Tapi tak ada lah. Lepas tu break lah. Macam tu lah. Celik kan. Bukan celik dah ada tunang. Melampau celik. Tapi kisah lama dah lah tu. Umur berapa? Time tu dia 18. I was 15. Was. Okay. Lama dah lah. Kes pun lama. Mafia tu bapak Godfather. Hai. Waalaikumsalam. Hai Keeper Buncit. Awak dah habis dah melompat merata. Cerita lama lah. Faham. Lama sangat. Kapal ni pun tak lama pun. 2 bulan. Tu semua bukan lama. Tu kita main cerita monyet. Kalau nak technically kira ialah X. Tapi nak kira betul-betul not really lah cinta monyet. L19 ke 18? L19. XL dulu 18. Not the recent one. The lama punya masa L15. Susah pula nak keep dan track ni dengan tarikh Hai tau. Mana Kimi dengan Mikael ni? Not like that lah. So dia bukan live ke time-time ni? Apa ni? Cerita lagi tak? Cerita apa Ambo nak tahu? Okay je nak cerita. Ambo tanya je. Ada tajuk review ke? Ada. Dia main invite random macam ni je. Decline. Kita orang ada L. Itulah L sayang Ambo sangat-sangat. Hebat ramai juga yang suka. Tak adalah. Sekarang dah okey ke? Apa yang sekarang dah okey? Okey lah sekarang. Tak balik kampung ayah ke? Duk, tahun ni busy, tak dan. Tapi ayah turun, ayah datang Malaysia lah. Macam biasa. Aura apa? Aura L. Aura white. Nak beli aura white ke? Tak boleh buka beg kuning. Dapat komisen lebih. Demam dah okey ke? Dah okey, alhamdulillah. Cuma badan je. Apa ni? Badan tak cukup rehat. Nak boleh buka. Cuma bagi tahu tolong bantu dia tak pernah fikir besar. Alhamdulillah dah ada dah experience. Adi saja. Adi saja nak orang white ke? Apa habang? Semua okey je. Tak ada apa-apa pun. Hai balik. Hai. Hai Omi, thank you for the heart. Berat dengan boy lah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Korang nak kita random? Ya. Kita boleh je random ramai kalau hampa nak. Hai Naruto. Hai banyak pula ai. Tu jadi hai. Ke hai. Comel lah. Hai L, hai. Nak random ke nak borak dengan L? Tapi random boleh je. Boleh saja. Who do we have random? Macam kenal je Mamat ni. Yang ni macam kenal. Weh, 600,000 tak ya. Dia co-hosting orang. Risau. Weh, Hatasyakan kat sini.
Weh, Natasha Khan ada kat sini guys. Weh, hilang. Aduh, hilang dah. Aku tengok Natasha Khan tu ramai hari tu dengan Wakandia, dengan Ryan, dengan Acap. Aduh. Dia takkan live dengan Ella. Ni, friendzone pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Follow back saya boleh? Menekannya. Ha? Menekannya. Tak ada. Mana ada menekan. Saya cuma nak minta suruh follow back je. Saya nak ajak main PK boleh? Boleh. Ha? Nama apa? Apa dia? Nama apa? Nama saya? Panggil Adua. Alamak, dia tanya aku nama lah. Hai, tak boleh ke? Boleh. Walau tak boleh. Boleh. Lebih pada tu. Boleh. Nama saya L. Oh, awak L. Ha. Awak orang mana? Orang Johor. Orang Johor. Ya, orang Johor. Tengok macam bukan orang Johor. Macam bukan orang Malaysia apa tengok. Dekat Langkawi. Apa dia? Orang Langkawi. Orang Langkawi. Orang Kedah kita. Okey tak apa. Dia orang mana? Tak awak saya jadi tak saya ambil awak tak. Apa janganlah gelok geng. Aku dah tak lepek aku shaking ni geng. Alah. Apa kata aku kalau kita tengok awak cun macam ni aku tak lepek tengok aku jadi shaking geng. Jangan gelok lah geng. Jatuh aku ni geng. Alah. Jangan gelok-gelok geng. Aduh, awak cun macam ni aku tak boleh tengok aku ketak ni. Tai lah abang ni. Thank you, Korea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan apa, viewer saya ni, demam campur. Viewer saya. Duk gelak-gelak lah. Tak mahu tek-tek tapi duk gelak-gelak mana boleh pergi. Gatal lah adik. Awek Anwar Nakal. Anwar Nakal, awek. Ada Anwar Nakal sekejap demo tetem je ni baru. Anwar Nakal bukannya demo tetem je ni. Dia nak pemain ni Anwar tu. Awak kawan dengan Anwar awak? Tak ada dah. Oh, tak dah. Okey, bagus lah. Tak kalau benda. Bagus. Aduh, awak lembut sangat. Aku rasa aku dah macam tak boleh belah dah ni muka apa jangan buat tu. Aku malu. Awak tu. Apa dia awak kata apa ni? Saya macam kalut ni. Pergi sungai ke? Tak, bukan saya duduk rumah kampung biasa. Awak punya redik rumah biasa. Saya pun rumah kampung. Tu awak duduk rumah kampung, duduk tepi benang, tepi sungai. Apa awak duduk tepi sungai ni? Saya dah terjun sungai dah tengok awak. Macam rumah Syambil lah. Syambil nama dia. Ha? Macam rumah Syambil ni. Apa nama dia? Awak jangan cakap pasal yang awak ni sebab saya tak kenal pun. Tak kenal. Sorry. Okey. Alamak, dia sorry lah. Dia sorry lah. Alah, dia sorry pula. Aduh, kenapa jadi macam ni? Aduh, kami tak kenal dah. Aduh, macam sebelum ni. Betul nak suruh jadi? Okay. Aku buat steady. Saat awak nak viewer saya menekan saya ni. Jeng, tolong bagi komplit 3 orang ni. Aduh, umur berapa? Oh, aduh, 23. Mudanya. Ha? Mudanya. Muda lah. Muda lah. Tak apalah. Umur awak? 19. Ni kenal kita ni. Mana ada saya teka. Tak pernah orang teka betul. Hai, mana boleh awak samakan saya dengan orang lain. Saya teka betul mana saya tahu. Ya ke awak tak kenal saya? Tak, ni baru pertama kali saya live kali bukan saya kenal. Tak saya kenal kan. Ya, saya 19. Jadi awak kata saya muda, awak pun lagi muda. Muka you nampak tua. Tak mana nak buat tuanya? Nampak matang. Oh, nampak matang. Kalau tak matang, awak pun tak mau cakap dengan saya kan? Awak takut dah nak cakap dengan saya. Alhamdulillah dah nampak matang. Aduh, malam ni awak nampak macam baru berhenti nak buat live ni. Aduh, sudah lagi, janganlah. Saya baru belajar awak buat live ni. Awak boleh tolong ajak saya awak. Saya pun baru lagi. Oh, tak apa, kita sama-sama baru lah. Syak, terima kasih Syak. Baru awak Syak. Aduh, geng, tolong ajak aku geng. Kau macam mana nak cakap dengan perempuan ni. Aduh, tak, saya malu nak cakap dengan perempuan. Saya pun malu cakap dengan lelaki. Tapi macam mana awak cakap dengan saya? Saya buat macam YouTube Pondan. Butuh.
Tak, bukan. Saya tak kata kau awak bukan. Tak, bukan. Awak. Saya minta maaf. Tak, bukan. Saya tak kata kat awak tadi. Saya cuma terkejut. Viewer saya kata, nak tahu tak awak kata saya pernah tu. Viewer saya kata saya ni, aduh kenapa malam ni muka nak buat macam pengki? I kata kat dia. I tak kata kat you. Takkanlah I nak kata kat you benda macam tu. You okay? Okay je. Dekat live dah. Hai. Dia minat burung mabuk. Ha? Dah ada viewer komen kata awak minat burung mabuk. Aduh awak malam ni macam Saya cinta. minat orang beruk. Awak, saya kata awak minat burung mabuk. Baru hati. Weh, awak aku jadi macam ni lu. Tak boleh belah awak. Saya rasa macam jadi kalut ni kan sebab apa lu. Jangan menekan-menekan. Kau menekan. Awak main punishment ke? Awak kita borak je dulu boleh je. Oh, kalau nak borak-borak tak apalah. Borak-borak saya okey ya, nak borak-borak. Tapi saya jenis kalut macam ni. Ya, kejap. Ha? Kejap. Awak kejap lah. Awak nak tunggu awak bang. Tak adalah. Nak reset ni. Oh, nak reset ni. Ha. Weh, Mikael. Yo. Ni siapa dia tu? Ni siapa dia? Ni L. Tak abang, aku pun kata ada kawan. Weh, asal ambil L ni tak? Mari nak cakap tu. Minta abang aku kata ada markah dan kahwin elok baru. Sak. Ai nak pakai banyak ko. Sak no, aku nak baca komen free. Pi tengok item man kat kedai area pun. Dok, aku kata. Man, terima kasih man. Semoga dilimpahkan rezeki dan sihat selalu man. Apa senyum lebih apa sipar malam ni baru. Dok. Aku letih. Oh, letih apa? Letih, aku bawa balik pada Siam. Mak Dan, geng kali tiga geng. Bukan balik pada Siam ah. Buat apa kat Siam? Bat. Pi jalan-jalan. Tepi kali tiga. Terima kasih weh, hampa kali 3 Bangkok kali 3. Apa ada booster ya? Ni Adwan ni kawan awak ah? Yo, kawan. Tadi saya mention dia kata muka awak macam beruk. Udio. Ha. Dia kata muka saya macam beruk. Lepas tu awak kata apa? Saya tanya dia cakap ada fan lah, salah kata lah. Aduh, awak takkan hang buat macam ni kat belakang aku. Aduh, apa yang slide bukon ni? Mikael, aku boleh buat keluar kalimah aku Mikael. Boleh buat kelak kalimah hang lah. Weh, baru lah benda tahu memang aku tak kata apa-apa ni. Biar betul dia cakap macam tu. Aku dah ni tengah awkward dah ni baru tahu ni, aku macam tengah culture shock ni kalau ni, tak tahu ni. Tengah kacau syok lah. Tadi dia mencarut kat I. Malam ni masuk kat Ayah Chai. Nak tengok nari patah lagi sekali. Ayah menari ke Ayah Chai? Mikael, aku tak berjawab kat dia pun. Tadi dia mencarut kat aku. Dia? Kenapa hang mencarut kat dia tu? Weh, benda apa siap? Weh, benda apa ni jenis siap? Tanya netizen, dia cakap apa kat I? Weh, dia nyuik Mikael, dia mengadu kat Mikael, dah tahu Mikael marah aku. What? Aku tak larat. Terima kasih Abang Badrul. Kenapa tak larat? Baju mana? Baju aku saja je buat live saja ni. Aku nak sembang, lepas tu hampa invite pula. Yelah. Bang Michael tak live kali dengan Kimi. Kau Kimi dia live lewat. Saya live awal ni. Netizen bagi tahu tak dia mencarut apa kat I? Dia mencarut apa dekat you? Saya netizen. Ha? Bukan tahu I tak mencarut. Ha? Netizen tak. Dia kuat-kuat tau tak dia jerit. Dia cakap apa? Netizen. Dia cakap apa? Weh, Aku nak suruh dia mengaku sendiri. Mikael lah, percaya aku bukan jenis itu. Aku marah ni. Anak marah pun tak ada menekan slow, betul marah betul tu ya. Dia cakap butuh. Oh, dia cakap butuh. Mau tak cakap butuh, dia kata aku pondan baru. Aduh, dok. Biasalah tu. Kita sebagai lelaki, kita kena diam. Pendam. Dia. Hancur dah.
Tabik tu ramai perempuan suka orang tu. Aku dah lah bawa buat lah. Hampa je lawan pula. Hingga Mika terima kasih King Kai. Ha? Dia nak try I tadi. Aduh nak try you. Ha. Lepas tu you pilih yang mana? I reject lah. Ha? I reject lah. Reject. Betul lah apa dia cakap tu. Apa dia cakap lepas ni dia mengadu kat Amir kat Ham percaya semua. Okay. Ham percaya semua. Yalah aku lah jahat. Aku lah beriak. Aku lah semua. Aku lah suka kat dia. Yalah aku lah mengorak dia semua. Ham percaya semua. Amir kat Ham percaya semua. Kita sebagai lelaki kita kena kalah. Aduh. Tapi apa yang bos adik ajak tak boleh kalah. Bengong. Masih King Kai bagi. Tak bohong kan? Yalah. Ya. Adua saya rasa Adua dah terkena jerak ni dah. Adua jaga Adua jangan dah awak bagi tahu tu. Jangan terasa tu lah. Main-main. Mana ada saya hati saya kerah ha. Muka saya nak koyak lah. Ha? Muka saya nak koyak lah. Hui. Mana ada saya koyak. Leceh weh. Dia kata aku koyak Mikaya. Muka saya nak Tu koyak. dia tak cepat koyak dua. Mana ada koyak lah. Dia kata aku nak koyak leceh. Dia apa bangun ke apa? Ha? Baru bangun ke apa? Dia mungkin kita kan ada baru lah dengan dia. Mungkin ada tak ada 50 baht. misteri dengan dia hari. 100 baht. Tak dapat panggil dia kata ada koyak. Sebab Thailand ke? dia tak dapat chemistry dengan dia sebab tu dia kata ada you koyak tak nak tu. pergi Thailand. Ha? Faham adunya cara macam dia tak tahu ni. Ya, pergi Thailand. Thank you Tri, thank you Aina. Terima kasih rakyat. Terima kasih King Kai. Aku ganggu apa dah? Aku boleh turun. Awak dekat sini. Ha? Awak nak besut. Ganggu ah? Ada tak ganggu. Aku macam segan lah macam ni. Apa nak di mana? Apa lah. Kita Kalau kita invite orang ni. Terima kasih. Ada marem L mana ni 120,000 point. Ada marem betul tak ada? Han tak tolong pun. Bodoh ya, aku bawa sampai Joel. Dah awak L ada Aku fikir bodoh lah. pula dah. Sorry L. Tapi dia ada fikir L lah. Mas Mora ni nak kau ngajar dengan aku ke macam mana? Aku mencabar sekali pun dok. Dia pun main fikir tadi. I ada lawan fikir besar. Fikir besar, mendekor. Fikir mendekor. Aku nak buat fikir mendekor. Nak buat fikir mendekor ah. Buat. Yang kita kena cek bubu dulu. Apa ni? Aku dah buat lah sembah main nak lawan lah apa lah. Sorry. Bagi aku lawan kan Mikael? Pergi lawan. Nak lawan kan oi. Jadi dah kalah dah. Okay, sekejap aku suruh dia popi support. Okay. Okay. Janganlah tinggal kita. Assalamualaikum. Awak dah tanya dulu kalau L tu dia tak bisa seorang, aku turun. Tak apa. Dia gasok air. Dah aku tengok dia macam tak boleh seorang aku turun lah. Dia tak apa. Dia jenis kaki lawan. Dia jadi kaki lawan. Aku tengok dia macam segan dengan aku lah. Dah tak segan lah. Terima kasih Syed. Dia tak segan lah. Dia okey Dia okey. Okey. Tapi jangan duduk. Tapi jangan tekan-tekan dia. Betul tak? Aku berizin. Okey. Awak kau punya. Bye. Siapa dia tadi? Awak dengan Mikael tu? Siapa dia? Dia kawan lelaki ke apa macam mana? Kawan Kimi. Kawan gini. Bukan kawan awak lah. Kawan macam tu je lah. Kawan macam tu je lah. Tapi mengadu kat dia semua je lah tadi tu. Mengadu je lah semua kat dia tu. Nak cek pasal tak boleh ke? Boleh. Tak nak lebih dah tu. Boleh nak tanya pasal. Tak nak. Ini main shot-shot kan tak ada punishment kan? Mana ada punishment. Tak ada punishment lah. Takkanlah dengan awak nak bagi punishment. Saya tengah happy malam ni. Sebab apa awak tengah happy? Awak menang. Awak menang? Suara I slow ke? Cakap kuat ni. Cakap kuat macam demam. Awak demam lah. Baru lega hari ni. Tu dia lah tu. Makan Panadol lambat tu. Kan dengar jelas. Okey. Ni dengar.
Tapi saya nak kena pamang kok. Aduh. Awak Awak kenapa? tahu. Nak ni saya nak kena fokus dengar juga kadang-kadang. Kalau tak suruh awak sihat macam saya duduk ni saya dengar lah. Baru je. Okey, cak. Air. Masalahnya air 1008 ni kuat ni. Thank you, Kerang. Ada bagi bubur. Oh, bagi bubur. Ya, thank you, Kerang. Sayang sangat. Alamak. Bukan awak. Loh, bukannya saya perasan kata saya. Loh. No, saya bagi tahu siap-siap kadang-kadang orang akan ingat nak try dia pun. Bukan. Macam kan saya awak jangan risau. Hati saya tinggal kat rumah. Tapi awak kat rumah. Tapi awak kat rumah. Tinggal Ni kat rumah. Tapi dah- masalahnya dah- kau kat rumah. So hati kau dengan kau sekarang ni. Dah. Dalam bilik hati ni. Dalam bilik. Saya duduk luar. Dalam bilik saya duduk luar. Maksudnya cara hati saya duduk dalam bilik. Saya duduk luar. Dia dekat rumah. Takkan lah saya nak bawa hati saya sekali dengan awak. Mana boleh sakit hati saya. Mengayak dah sikit. Tak payah awak mengayak lah. Berapa umur? 19. 19. Muda lagi tu. Baik-baik. Awak tengah belajar ke sekarang? Hang baik-baik. Asal. Tak ada apa lah kalau kata habis kuat. Kita relax. Benda tu relax lah. Tak payah kot. Buang je lah apa-apa yang kau tengah ambil tu. Awak macam tengah nak menyakitkan hati saya. Ajak awak okey tak ni? Saya tak mungkin kat awak. Saya cuma halangkan violation. Okey. Tak apa. Saya Menjauhi violation. okey. Salah ke? Tak salah. Apa ni caring kita jadi salah. Kita kata orang jahat. Mana ada. Saya tak kata awak orang jahat pun. Awak janganlah cepat terasa sangat. Awak janganlah cepat ni. You yang cakap. Ni apa nak sikitkan hati saya? Oh, kalau kata saya sakitkan hati awak lah. Yelah, sebab kita buat benda baik. Mana saya tahu. Mampus dah aku ni. Aku yang kena arah kena ni. Betul. Apa ni? Jess, thank you bagi bubur. Terima kasih. Geng kalau kata aduh dah macam lesak yang buat komen kata aduh dah lesak ya. Sebab aduh jadi jam ni. Korang nak El tanya apa kat dia? El aku panggil namamu. Abang Mak Down, terima kasih abang pagi. Pakai apa ni? Dah kalau kata buat so viewer tanya, viewer lagi dia komen macam-macam viewer tu. Jangan main-main. Bisa. Tak viewer saya ni pun kalau kau nak tanya awak macam-macam tapi saya takut nak tanya awak. Tanya je lah. Lain dah dua malam ni. Buat cengeng sikit pun. Abang nak aku buat cengeng? Serius lah? Awak jadi sotong jadi lembut? Weh doa mana ada aku jadi lembut? Weh hang buat elok weh. Mana ada aku jadi lembut? Macam sesuai je apa? Mana ada aku jadi lembut? Doa aku tak jadi lembut lah. Weh hang aku nak jadi lembut kan? Hang buat elok Nampak? Enggak ada kan? Awak keras tapi lembut dengan saya. Apa dia? Dah, saya takkan lembut dengan awak Saya takkan lembut dengan awak. Baiklah. Ni dua kau siapa lain sangat ni? Kenapa awak perangai lain ke sebelum ni? Tak ada, saya panggil saya macam ni. Panggil saya jenis kawan-kawan ni. Kenapa dia tak kenal? Tak tahu, tapi saya memang garang aku ni ya. Macam tu lah orang macam ni. Baru hati awak aku jadi begini ni. Kasar. Awak aku jadi lecah ni kau aduh. Kasar. Dia kok maki orang Oh. Mana ada saya maki orang. Takkan saya nak maki orang. Kau jangan sampai Nuah nak main cari aku bermain cari lah. Baru aku suruh dia pergi hantar duduk bangla Sial lah ni aduh. Awak okey fikir saya? Okey je. Okey. Awak lah macam saya ada cakap mampu-mampu kau. Saya cakap macam benda-benda dia awak buat tak tahu lah. Sebab kadang-kadang saya ni gila. Awak jangan ambil hati Awak tak dekat. Apa yang tak dekat? Awak kata awak gila. Madui dia ni lah. Maksudnya saya cakap benda-benda bodoh. Awak janganlah duduk tak asal pula.
Baru Macam aktif. masalah mental. Masalah mental kan dekat. Bukan ada masalah mental. Tai. Dekat warna biru. Buat elok masalah mental mah. You yang cakap. Oh, saya cakap? Awak yang cakap. I tanya kalau you dekat tu. You yang cakap you ada masalah. Okay. Geng, tolong ada orang yang tepi-tepi geng. Aduh. You malu. Jadi Apa dengan satu. I? Sebenarnya je. Oh, you cepat koyak. Aduh, cepat koyak. Tapi dia komen tu kata saya cepat koyak. Madu cepat. Mana ada. Tapi viewers saya suka awak lah. Thank you. Suka-suka follow lah. Tak tengok viewers saya suka awak. Dia kata L ni cantik lah, L ni comel lah, L ni macam-macam lah. Dia kata L ni cantik, L ni comel, L ni lemah lembut, L ni macam-macam. Thank you. Saya apa pelik taman dah ada puji-puji awak kan. Saya apa pelik. Apa dia? Dah ada. Dah tu. Ada komen. Kau memang. Gelak-gelak Kau buat dengan gelak-gelak Aku bagi komen lah. Awak kau memang buat elok Bila kata aku lembut-lembut kan. Kau jangan buat elok empuk kan Kau nak empuk aku? Hamai. Hang nak empuk aku? Hai aku nak herang Hamai lawan Sebab aku nampak aku. Sebab aku gelak. Awak terasa sangat. Alah. Oi takutnya. Alhamdulillah. Bila kenyang mengkot tadi makan nasi goreng ayam ni mengkot banyak dah makan habis tembun. Wah. Aduh tengah tengok siapa? Aku tengah tengok jodoh. Abang. Ha. Buat imut. Lu kepala otak imut. Kat kasar lah tu. Lepas tu lah tu kau cakap. Awak kena kepala otak aku. Kepala otak lah. Buat imut. Imut mah. Imut. Oh mampu ya aku. Imut. Ni legend tu aku baik pula legend. Ni aku buat ni aku dah senyum tak tidak ni bro. Imut. Dah lah L pun aduh imut apa. Kata man. Imut dia minyak tadi bro. Imut. Dia suruh buat imut pula gila babi. Imut je lah sekali. Imut. Dia babi Macam ni je. Imut. Weh jadi Zaim. Aku hantar kat Mikael balik Imut. Bagi mana tau. Aku dah bagi lah cepat-cepat lah bagi imut. Aku dah tunggu. Jijoy, thank you Jijoy. Ya Allah, semoga berikan rezeki Jijoy. Amin. Syafiq, thank you. Kuatnya awak. Saya tak kuat, saya tak pergi gym. Fina, thank you. Saya apa tak main gym? Mikael main gym lah. Imut. Apa yang imutnya gila aku memang macam ni. Imut je lah. Apa yang kau takut sangat? Apa hang dia tahu aku imut? Bukan naik trade pun kalau kau buat imut. Ui jangan tak ui mana boleh. Ui. Hang buat elok nak kena. Pasal awak nak kena arah aku. Tak. Kemut wah. Ni masalah aku dah senyum dah ni. Okey. Imut. Imut. Kemut. Oh jadi maknanya awak kawan dengan Ifo, awak kawan dengan Kimi tu. Maknanya kawan-kawan Ifo, Kimi tu semua kawan-kawan awak lah. Oh, okey faham. Okey. Saya boleh tahu. Itulah imut sekali. Sekali je, janji sekali je. Nak tu saya buat je lah. Macam ni. Tiru. Dah nak bagi aku. Dah apa dah ni? L aku bukan macam ni L. Malu lah muka aku L depan follower aku ni L. Dia pun okey. Netizen suka. Jangan buat macam ni L. Kali je untuk L. Untuk L? Lah.
Kalau kata aku buat jatuh brand aku Tak jatuh. Aduh jangan buat. Aduh kami unfollow. Aduh tak pergi. Alamak. Tak ada, dia bohong je. Belah saya 1,200 orang nak tengok you emote. Tak apa, dia seorang unfollow 1,200 follow you. Macam saya. Pancing je guru. Tolong guru. Kan nak cakap thank you kat dia Pusat. Thank you Jijoy, thank you Umi, thank you Fina, Syafiq, Jack Ben Official, Muhammad Faizal, Ipo Misteri 2026, Sheila Ngandin, thank you so much korang. Semoga berkah rezeki banyak. Amin. Yang bagi gift kecil pun terima kasih. Yang tak screen pun sangat bersyukur. Awak ingat? Awak tak nak cakap thank you kat mereka ke? Kan, terima kasih kan. Mana support lah, terima kasih. Gitu lah. Hai, jangan macam tu. Lepas nak kena macam mana? Bagilah mereka berasa bersyukur gila-gila. Assalamualaikum, salam. Weh, Saat kau nak pergi rasa muka. Kok Saat kau nak pergi rasa muka. Aku pelik Saat. Aku rasa macam kena pukau. Kenapa kena pukau? Aku rasa muka. Pelik. Pergi. Rasa muka dulu. Awak get ready untuk emote ya? Wih, pelik. Ni pelik. Ada makan. Ada sapu minyak apa boleh buat lah. Minyak cak es. Emote. Apa dia Aina? Sebelah tangan pun boleh. Macam ni. Emote. Panima dah imut ni. Emote je lah. Janganlah. Aduh, jangan. Awak saya kena turun ni. Emote dulu. 5K kau nak tengok you emote. Sekali je. Bukan suruh you lompat. Jangan buat macam ni Sekali. Jangan menekan takut. Mana ada Mikael tolong aku Mikael sial. Mikael dah tak ada. Mikael pergi mana? Mikael duduk dengan Kimi gemuk tu. Mana ada Mikael? Apa biar je. You buat emote dulu. Matikan. Emote dulu. Nak malam. Weh, apa dia gila hang ni. Ni. Esok kita live sekali. Awak dia penakut sangat. Kenapa dia selalu macam kasak lah dia punya perangai tu. Saya rasa macam tak strong lah kalau buat emote. Betul ke? Belah terus lari. Yelah. Oh, dia malu. Faham? Siapa ni? Hello, Ellie. Hi. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Hello, I'm from Indonesia. Peka? Fikir. Yes, Peki. Okay, Peki. Tap layar sini. Tap layar semuanya ya. Dia punya pula. You can sing? Ayo, tap layar sayang. Mas gak tahu ya belum. Wah, sebelah orang kali 5, kali 3. Hai. Oh, dia mute. Tak apalah. Kita pun mute. Weh, aku lupa. Aku ada streak. Follow 1 juta, Weh! Tapi dia tak follow L. Wih! Jijoy, thank you. Awak tiba-tiba 3K. Serana, thank you so much. Ya Allah, semoga bukan rezeki korang. Ada bubu lagi, ya Allah. Terima kasih. Rasa dia follow L balik tak kalau L follow? Wih, Blue Team buat dia 24k follower. Dia siapa tu? Dia pemain game ke? Hai L, hai. Weh, thank you korang. Ya Allah, semoga bukan rezeki semua. Muhammad Faizal. Weh, dahsyat korang. Masuk-masuk dah 3,000.
Hai. Dahsyat korang ni. Hai El, hai Mit. Thank you korang yang tak boleh gift tak apa. Korang tap screen je. Terima kasih. Nak borak dengan dia. Ano, tapi Sintano. Win 3-2. Win 3-2. Hai El, hai. Waalaikumsalam. 3 mawar ya, 3 mawar sayang, 3 mawar sayang. Let's go sayang, 3 mawar sayang. Oh ya. Ada Kirana, Rossi. Tapi dia buat apa? Dia ambil dia apa? Dia mana? HSS agensi besar kat tu. Oh ya. Well, tak tahu korang. Hai El. Hai Safa. Thank you korang bagi-bagi rose. Kali 2 korang, kali 2. Ya, kali 2 je sekarang. Thank you. Ya Allah, sayang pun sangat-sangat. Hai El, hello. Ya. Yoink. Yoink. Hi El, hello. Thank you yang follow El. Weh, thank you dua korang. Dahsyat betul lah 4,000 belum apa lagi. Hilmi, thank you. Sayang Hilmi. Thank you Gigi Sas. Terima kasih. Apa ni? Oh, aku ada ni. Aku tak buka lagi. I have so much I haven't touched. What is it though? Oh, it's like quick passes. Faham? Thank you Syafiq. Semoga korang rezeki semua. Hi El, hi. Hi Najwa. Thank you Ejoy. Thank you Checkbat. Checkbat official. Thank you so much. I love you guys so much. Gerak dulu. Bye El. Bye Ana. Selamat malam korang. Ya malam ni El live awal sebab sebabkan tadi punya fikir 9.30 tadi. Udin. Thank you Udin. Hi El. Hi Kak El. Hello. Toyol nakal lama tak nampak Toyol nakal. Toyol nakal pergi mana? Hai Ra. Hai Hu Ali. Ya ke nama? Thank you korang. Disapa sama El. Comel lah Najwa ni. Hi El. Hello. Waalaikumsalam. El, you look like you're 16 years old. No, I'm 19. Yes, I'm 19 years old. Don't worry. Hi El. Hi Angel. Thank you for all the follows. Terima kasih yang follow El. Malam El. Selamat malam. El, hi korang tak screen korang. Yang tak boleh bagi tak apa. Korang tak screen sangat bersyukur. Hello El. Hi Apit Jepun. Terima kasih. Korang nak El live dengan siapa lepas ni? 1.4 followers dia. Memang gila tu. Pun nampak ada orang bagi tahu. Pun tak tahu. Dah follow tapi dia tak follow balik. Dipanggil El ke? Dia menyanyi. Bagi El mau tidur dulu. Okay, selamat malam. Korang ada bubu. Last 30 second korang. Korang tekan bubu. Tekan bubu semua bagi gift korang. Ada orang dah bagi. Korang dia kali 5 korang. Cantik. Thank you. Let's go guys. Road to 300k follow. Oh, thank you so much. Oh, Jijoy. Thank you so much. Hilmi. Ya Allah, terima kasih. Semoga pakai rezeki. Sayang sangat-sangat. Jin, thank you. I love you guys so much. Nanti saya tanya kalau boleh follow back. 3, ya Allah, thank you. 3, thank you so much for the Galaxy 3. Thank you so much. Jijoy, 3, Syafiq, Hilmi, Abang Don Kona, Fina, Muhammad Faizal, Chatbot Official, Marahan, Jiyun. Semoga berkah rezeki semua. Amin. Match tu. Again. Let's go. Follow back boleh? Oh, boleh. Yo, let's go. You strong, okay. I biasa. Tomorrow I win. Awak tomorrow? Besok kalau aku kuat kita PK lagi. Awak tengah kuat tu. Awak A1 kot. Tak kuat lah. Let's go auntie. POV letakkan sayang. Dai ngapain? Ganti. Kalian tekan bubu sama bagi gift kali 5. Huish, banyak bubu. Apa bubu ni? 3 ke 2? 2 bubu korang. Hilmi, thank you.
cemis. Terima kasih, Jujur. Wah, semoga berkah rezeki, Jujur. Jori sama Jaja kan saudara. Enggak, Jaja itu anak tiri. Ya Allah, my Fazadi. Anak tiri Jori. Mama sekali maha. Jaja tuh anak tirinya Jori. Jori tuh belum punya anak. Thank you, Syafiq. Ya Allah, dahsyat korang. Iya, Gi, jadi kucing, Gi, saya nggak jadi singa, Gi. Saya pasal sangat. Let's go guys. 300k follower. Ya, korang. El tengah rate 300k. Tak keluar suara El tengok memang. El dia tak naik. Dia tak naik lagi cuma point. Dia nak aku cakap, ai, apa benda ni rezeki El? Ya, terima kasih Jijoy. Terima kasih semua. Masa satu malam ni ampun semua dahsyat. Thank you Jijoy. Thank you Tri. Thank you Hilmi, Syafiq, Fina, Muhammad Faizal, Alvadon Kota, Check Band Official, As, Fatma Jamil, Wan Marahan, Isyaf, M Brazil, Ipin, Skyhawk. Satu persatu aku petik. Kak Sheila pun ada dalam sini. Terima kasih korang. Sayang pun sangat. Sumpah dahsyat tu korang. macam korang jaga win streak L. Memang pun technically my win streak is your win streak. I love you guys so much. Thank you for Alhamdulillah rezeki memang Alhamdulillah. Sayang korang sangat. Ya korang. Thank you MV. Tapi lepas ni korang nak alaman dengan siapa? I rasa kesian kat dia. Dia follow back dah. Dia follow back cantik. Ya dah kawan. Kita dah kawan. Kita BFF forever. Tiba. BFF forever pula dah. Kalau dengar masa dia pantang gelak. Thank you so much Remy Utara MB. Allah sedihnya. Janganlah sedih Syarul. Thank you MB. Okay, apa nama dia? Nama dia pun tak dan tanya. Mas Huda nama dia. Ke ni Choirul nama dia? Guys, nama dia apa? Nama dia apa guys? Apa nama dia? Thank you for the follow. Like Jenny, what's his name? Mas Huda. Mas Milo. Masud. Apa ni korang? Choirul Huda. Pun tak perlu baik saya lagi. Ini sedihnya. Hai, Remy Utara. Mas Huda. Nak panggil apa? Khairul. Khairul pula. Oh, Mas Huda nama dia. Oh, Yamaha. Yamaha pula dah. Ya, so L dengan Mas Huda dah BFF forever. Nanti kita akan buat gelang best friend. Nanti kita BFF forever. Kita beli apa ni, matching bracelet. Mas Tabak memang abang. Mak Syitah tu orang lain bukan dia. Thank you korang. Allah, point tinggi-tinggi dahsyat korang. Ni nyanyi apa tu? Tiga 30 detik. Aduh, Thank you, udah ada harapan ini. Ina, terima kasih. Okay korang, last 30 seconds korang. Mak salah. Jangan macam tu. Tak adalah masalah. Dia buat happy. Kenapa dia buat happy? Janganlah buat happy. Make sure. Betul dah. Ni teruk ni netizen ni. Apa cerita ni netizen? Ni jangan jadi lain ya. Ya. Aduh, kalah kita sayang. 3, 2, 1. Thank you DJ, thank you Syafiq, thank you Hilmi, Muhammad Faizal, Fina, MV, Sheila, Marahat, Abdul Kata. Okay, Eli. Thank you Eli ya. Kamu kuat. Besok lagi. Besok? Ya, besok lagi. Ya bang, bye bang, selamat malam. See you. Masa bro. Kenapa dia buat happy? Betul-betul kalau teruk dia L. I can kind of see that though. Nanti dia benci macam mana? Tapi dia kata esok nak orang tu. Adalah takut. And tengok Kimi dengan ni semua buat apa? What are they? Dia duduk di bawah. Hai. Congratulations menang. Congratulations menang. Nyok apa ni? Babi adik. Oi, ngantuk Tri member.
Mikael tidur. Mikael lagi ke? Kenapa Mikael tidur? Tidur lah. Sebab aura ke? Mikael lagi. Sebab apa? Sebab aura ke? Allah. Aura. Timai. Weh, kat skrin aku Mikael tak gerak. Ha, kalau macam tu kena turun dulu tengok. Turun keluar balik. Okay, sabar. Kejap. Sebelum pergi kat dia, kita tengok member kita dulu. Aduh, Kisha ni pula. Hai, Kisha. Hai, awak Mikael punya nama tak naik terus? Oh, sini. Habis. Saya kata minyak kurang awak. Habis bagi minyak macam kan segunung. Hai, Mikael. Lupa. Ni bayar dah. Buat dah tu. Minyak kurang Kami dah. dekat bawah tak nampak ah. Hai, Kimi. Hai, dia. Tadi kan dah tegak. Hai El. Tadi kan dah wish congratulations semua. Mikael seorang je lagi, kan? Oh, Mikael lagi. Oh, dia. Mikael lagi kau tadi Mikael. Oh, aku lagging. Puding keluar. Jangan kecau orang. Keluar. Okay. Anti Yuzi. Anti, Mimin sehat? Halo. Anti dah makan, Anti? Habis berabui ya. Akulah. Mikael siap-siap di mana ni? Rambut macam style. Tak siap tak mandi. Tak mandi sat. Tak mandi. Nak mandi sat. Mau masa-masa mani? Pandai buat aja. Mikael lagi kenyang. Betul tu, Anti. Mikael kat mana? Ni bukan bilik ni. Ni bilik bawah dia. Oh, ya? Rumah dia 2 tingkat. Bilik atas tu baru buat. Yo. Mami. Hai, Mami. Mami, Kimi sedang berjuang tau. Hai, jangan macam tu. Mami, kira salah dekat baba Tengok ni. boleh. Tengok apa? Dia pandai buat aja. Ni buat apa? Cuba cerita sikit. Baru masuk. Tak ada apalah. I nak end dah. Okay. Tak apalah, dah ada marum, tak apalah. Are you ready? Tak apalah yang tu. Assalamualaikum. Kali dah. Ku panggil namamu dari atas sudutmu. Awal lagi Miko, saya nak kena pay ni. Pay start apa? Pick up banana pudding. Awak pun halau saya. Saya geraklah dulu ya. Tak apa, sekejap lagi saya masuk support live awak ya. Bohong ya. Awak tak pernah datang support. Saya support. Anti, Mami Yuzi, thank you touch screen. Bila main KL pula tak ada apa dah ni aku Syirah. Hanya tinggal Allah dan Rasul. Sadarnya. Dok ni AI betul tak? Betul tak? L. Tak ambil AI baru yang ni. Dok sungguh AI. Apa? L macam marah aja dengan kita. Hai semua, sihat Yun. Neka. Siapa dia tu? Buka tiba tak ada. Tu tengok semua Laili. Ni Laili ada dah. Hi everybody. Salam. Apa
cerita? Cerita apa? Apa cerita ni? Duk senyum-senyum ni. Apa cerita ni, guys? Aku happy. Aku menang fikir tadi. Oh, bukan pasal Mimi Ha? Bukan pasal Apa tu? Hantu cekik. Alah, cerita lah. Apa? Mana ada? Mimi, thank you. Mikael. Aku dengar Mickey Mouse. Mikael sihat je. Oh ya ke? Aku tak dah cerita 1000 kali dah tadi. Apa cerita ni? Laili sihat? Aku sihat. Kenapa aku nak gelakkan tu? Mina ni lagi. Lagging ah? Oh. Cuba cerita sikit. Aku tak ingat lah sebenarnya. Amat mana dah. Cerita apa? Alah, tu Oh, cerita pasal katil aku yang baru. Ni katil baru aku. Bukan Ni katil. katil yang baharu. Ya, katil baru saya. Ya, suka tak cantik cak katil baru saya ni? Alah. Dia tukar topik pula. Mana? Oh, lepas tu apa soal? Oh, kau nak tahu pasal selimut. Bukan. Bukan. M. M apa cerita dengan M tu? Mana? M mana? Money. Yes, I am like obsessed with it. Yes, I need that to go buy stuff. Mal pandai Mal. Spam. Nama depan dah sama arah. Michelle, Mika. Astaghfirullah kata yang kawan aku. Babi betul lah kau ni. Banyak lah ni. Gatal yang kawan aku. Mana ada. Gatal lah, saya boleh gatal. Aku kata nak garu. Aku tak minta, tolong. Gatal-gatal tak apa, aku pun minyak gamat. Kalau tak boleh ingat aku bagi hang minum lah. Tak gatal lah lagi, betul. Laili yang gatal. Okay, kalau L ada M, Okay. Laili ada L. Lemak. Laili satu. Dua. Pala. Nak tahu mana? Satu lagi sekali. Siapa dia pula? Laili ada siapa tu? Laili ada malaikat kiri kanan tengah catat. Belah kiri busy sikit. Korang tahu tak? Laili accepted, guys. Cerita-cerita sikit Laili bagi dia congratulate hang. Okay, Laili dapat UTM Skudai. Makin jauh. Congratulations. Makin jauh dengan LA Selatan tu. Tak apa lah. Kena main kat aku terbang. Aku PKL takkan aku berenang. Jauh. PKL. Dah boleh edit gambar berdua. Aduh, kau jangan. Dia cepat catch feeling. Sabar. Space, babe. Laili kena lelaki teman. Wow, siapa nak teman Laili? Pakcik sushi di Johor. Oh ya ke? Main tak? Oi, ada banyak abang kakak kat Johor. Korang congratulate Laili, Sat. Komen lah congratulations.
Hai korang. Lali pun cakap dengan El, dia risau dia gagal interview. I cakap dia tak dia kau lepas. Kau budak A kot. Aku dah semak dah dengan dia kata tak lepas. I doktor Kau nak jadi doktor gigi? Hang lah doktor gigi kan. Hang yang cabut Oh. gigi dia yang dia kata aku pula. Hai doktor gigi. Hai El lovers. Let's go edit baru. Aduh. So aku jantan sangat ke? Ibu El lawa. Terima kasih. So aku okey ke? Aku jantan sangat ke? Okay. Bunyi macam ada mama. Memang batuk. Let's go edit baru. Let's go. Satu benda je nak cakap dengan korang. Tag saya. Siapa yang DM tu? Terima kasih. Laili umur sama L ke? Laili 20. Ali 20. Mik plus L. Sebab kalau Mikael dengan L jadi nama penuh L. Jadi Michelle. Jadi nama hang ni. M-I-C-H. And then E-L-L-E. Jadi Michelle. Kalau nak Sihat. Aloi. M&M lah cik. M-E ke me, I love me. Ada je dah. I am me. Gila. Mik L. Sedap Mik L. Kalau L dengan Laili, Ellie. Masa kalau Laili dengan L, jadi L. Lah. Boleh dia. Mik L lah. Mik L je sedap. Why am I doing this? I'm not in. Wait, what? Ya Allah, this is psycho. Gatai. This is Jangan reverse menggatai. psycho. Mika oil. Boleh buat jual minyak lah. Boleh jual acak Wait. Apa benda ni? Elmite pula. Boleh jual acak dah geng. Mika oil. Weh, kena. Confirm. Apa? Elmite. Macam nama brand tu. Brand Betul. apa? Mikrofon. Mak saya kalau Mikael dengan L jadi Michelle. Nama aku juga. Bangun balik. Elmite. Wait, I'm stopping this. Let's stop it right here. Alamak. What is going? This is reverse psychology. Bye. What is going on? Laili, anda makan ubat? Dia tukar topik kan. Ubat Laili aku dah sihat habis ke tu dah. L? Tanya Laili. Laili sihat ke tu? Doggy. Dah lama sangat jangan demam ni Laili. Aku Tujuh tak hari. demam gila. Aku sakit batuk. Sakit tekuk. Satu malam aku tak tidur malam. Aku tidur 2 jam. Technically M&M lah kan kalau Michelle dengan Mikael. Terus orang tak kenal M tu siapa. Aku jadi L. M&E je lah. Oh M&L. M&L macam Emmanuel. ML je lah, double M. M kuasa 2. Mobile Legend. I think nice is M plus macam L yang bentuk L. Like bentuk L. ML. ML tu L dengan Laili tahu tak? ML L dengan Laili. M kuasa 2. Maksud semua kenal aku sebagai L bukan sebagai Michelle. Orang pelik. Kenapa dapat M? Ayo yo. Why am I thinking about couple's name? I'm not even dating him. Why am I helping the netizen right now? Kak L. Kak L je sedap. Itu namanya. Aku tak tahu lagu apa Kak tu. L. Macam Mikael. L lah. Kak L. Siapa ni? Chata Sahi. Tak ya. Shell terus. Esok viral lah malam. Hantar kat korang Mikael. Macam Mikael. Tapi betul juga Mikael yang betul juga. What? I'm stopping it here. We're done. We're not talking about this anymore. Laili umur berapa? Laili 20. Ada soalan baru netizen. Laili sihat? Laili tak sihat. Laili dah makan? 10 kali tanya dah katot. Han sihat. Laili dah makan?
Han dah makan. Alhamdulillah. Han makan banyak hari ni. Han makan berapa ekor hari? Wih, banyak. Kau siapa kat UTM? Kau siapa kat UTM, Laili? HRD. Apa? HIV? HR. HR. Apa yes. Dengan HIV? Yang mahal. Otak. Okay, Ada kau dua. titik buat kerja, okay? Tak faham lah. Aku tak faham lah. Tu. Malu-malu pula dia kata. Tak kau, aku tak kisahlah kau nak buat apa. Esok ada yang komen, ada pengantin. Pengantin lah dia tu. No, pengganti. Wait, how many? PENGANTI. Pengganti. Awak. Thank you, Muse. Aku tak boleh. I'm not doing this anymore. This is hard. Adik kita merah muka cukup. Wow. Lalu ni semua salah hang lah. Alah. Lepas tu haters ramai kecam L. Tak buat apa-apa kena kecam juga. Itulah kenapa jatuh. L tak pernah release pun L couple dengan dia. L tak ada release apa-apa pun. Kawan je lah kan. Kawan-kawan let lu. Member tak habis trauma. Ye katok seorang-seorang. Ye aku tiba. Dekan-dekan pula. Ni semua dah release. Let lu. Chill Sabar. dulu. Tunggulah. Tak ada nak tunggu kita release bukan. Bukan. Let lu. Kita pun single, dia pun single. Masalahnya aku kan. Masalahnya Laili kan. Aku bukan test Mikael. How come? Aku pernah tanya apa ni, aku dah borak dengan dia. Tak payah pergi kat Zarifin lah. Korang AJL Zul Arifin. Zulel. Zulel pelik Or lah. L Arifin. Or Zul L. L Zul. L Arifin. Cantik. El Arifin. Macam release album Macam release album. El Arifin kan. L Arifin. Gila. Gila. Boleh. Kejut Bellingham. We all L Bellingham. Tak Melayu dia tu. Arifel. Arifel Arifin cantik tak? Arifel cantik. Okay, Jun, kita set. Dengan how do you say? Without him knowing. Aku nak ajak dia kepada kenduri. Dan kat kenduri tu dia tak tahu dia sebenarnya husband. Like he's the groom. He doesn't know. Someone gonna be soon. Yes. He's just gonna show up Judy. without knowing that he's the groom. Tiba-tiba dah kahwin. Oh my god. Dia bula dah. Macam cerita Papa Zola. Datang-datang dia tak tahu sama kantin. Bellingham. Bellingham. Kita stick dengan Jude Bellingham kita, guys. Walaupun World Cup dah habis, kita stick lagi dengan Jude Bellingham ni, guys. Okay? Boleh korang? Tapi Lali, hang takkan tak ada orang minat? Orang yang aku pinat tak ada. Kenapa? It's complicated. Ada abang-abang bomba tak dalam ni? Ada abang bomba tak? Ada tapi apa tapi? Apa yang tapi? Tanya ada abang bomba tak sini? Ada. Korang abang bomba ke? Saya. Oi, serius tak? Tiba-tiba banyak. Jujur. Siapa abang bomba komen 1. Tanya Mikael tu test L ke tak? Dia tak pernah try L. 1. Oi, serius? Oi, orang yang sama siap komen. Anjir macam-macam je. Weh, dahsyat korang abang bomba. 10. 6. Weh, Depok. Weh, orang yang sama komen Laili. Laili dia minat abang bomba. Dia nak macam-macam lah. Siapa abang Askar? Ada Askar tak ni? Askar komen Tak 2. sale lah Askar. Aduh. Aku tak suka Askar, please. Aku tak suka.
Askar komen 2. Ni aku nak tahu. Aku kena tahu community ni siapa. 2. Hai. Ada. Komen 2. Kalau Askar pula. Askar. Rar 2. Uish. Banyak Askar dah ni. 42. Bukan tanya umur. Abang Polis komen 4. Kita skip 3 dulu. Abang Polis komen 4. Saya Abang Pilot. Uish. Kemas. 42 tu Polis L. Oh ye. Siapa Polis komen 4. 23. Aku bukan tanya. 5 pula dah. 45. Jujur lah. Ipin ni jadi abang bomba, abang polis, abang askar, macam-macam Ipin kerja ni. Multitask, multi carrier. Oh, macam tak ada abang polis ke dalam ni? Semua Abang boleh. carrier. Ipin bukan macam tu, Ipin. Ipin. Abang TADM. TADM tu apa? Bateri. Apa tu? Tapi Laili takut ular tak apa. Bukan dia duk sangka ular. Oh laut. Okay, I have this one question which L masa mula naik ramai. Ada ke tak abang immigration dalam ni? Jujur. Aku pernah time tu Laili aku nak give new passport, orang kenal aku. Abang immigration ada ke tak ada dalam ni? Ni aku risau sikit Laili. Ipin dah duduk diam. Abang immigration ada kat dalam ni? Ada. Ipin aku dah suruh duduk diam. Ke Ipin memang abang immigration? Ada lah. Ada. Uish, adik aku tak tidur. Ui. Esok sekolah. Kelas 12 lah. Esok sekolah. Awak tak tidur? Oh, behind there. Dia cek botol ayam. Sekejap Irul pula dah. Sekejap Irul. Esok Ahad lah. Good night. Good night. Masuk bilik aku macam tu je. Dengan rambut terbang. Takut. Asyik baik buka lampu. Kau tutup tu terbang. Kedah esok Ahad. Esok sekolah kalau kat Kedah. Where's my water? Macam tu je. Uish, macam tu. Macam Pontianak. Aku sanggup panggil adik aku. Aku boleh kecam. Aku boleh kecam adik aku. Gila ni budak. Dia masa macam tu je. Waalaikumsalam. Tidur esok. Esok kolak. Esok dia pun kolak. Aku cakap, I takkan aku tak tidur lagi. Tapi dengan suara dia memang tengah lena dah tu. Dia bangun. Dia jenis tidur tak lena. Adik aku tu. Macam aku kan dua-dua dia macam orang kata apa, light sleeper. I see. Sekejap, aku tanya tadi, abang immigration ada tak dalam ni? Like this is serious. I want to know what is everyone's job. Tidur ayam. Laili, Anu panggil. Ayo. Tidur ayam tu apa tidur ayam? Oh, tidur jenis bangun. Yeah, abang TADM je. Abang pot. Tanjung Nombor. Airport. Oh. Abang aku KM. Klinik. Tidur tak jerak tak. I nak tahu kerja semua orang apa. Like korang kerja apa. I want to see what is the majority of Your audience. Ya. Nak tahu netizen yang selalu tengok punya live kerja apa. Yang boleh tak leno sampai 1, 2, 3 pagi tu. Nak tahu. Kerja shift malam. Oh, bawa lori. Oh, banyak bawa lori. Hai. Banyak teman dia pun bawa lori kan. CEO menyamar. Kami semua tak kerja macam L. Oh, kerja tidur tak kerja. Oh, ada yang tak kerja juga. Housewife L. Wow. Housewife sebenarnya kerja keras tau tak? Pilot darat. Grab. Housewife dikira pekerjaan kan? Housewife kira pekerja. Driver Roro dahsyat. Jaga kapal. Pagi rimau tidur. Dia tidur kat Bini bini. tidur. Lawyer. Serius lah. Pemburu janda. Astagfirullah. Tidur dekat office. Pilot darat bawa lori L. Oh!
Jual air, Faham. Pilot darat tu lori, okey. Security, tak kerja. Oh, ramai tak kerja. So, majority ni semua tak kerja lah. Kira bulu. Buli harimau. Kak, ya saya. Hai Aiman. Uish, Aiman muka macam Kak ya. Oh, dia sebut ye. Hai, macam kenal lah Aiman ni. Nak angkat kotak. Rela tadi. Mantap buat kerja apa? Aiman kenal kan? Kak, jangan kat aku. Sat, aku nak minta pasal Aiman ni, Sat. Macam kenal, tapi kenal kat mana? Mi, hello Mi sekejap ya. Nak tahu pasal Aiman ni sekejap. Kerja gila bulu harimau. Aiman jangan gelak. Macam kenal lah muka. Tapi dia nampak macam muka member aku. Bukan muka member aku. Muka member aku punya member. Tapi nama dia Adam, bukan Aiman. Ayuyo. Ke memang macam muka sama. Macam ada orang. Tak ada deja vu. Aku cepuk kau. Aiman, betul-betul lah Aiman. Hey, hi. Aiman request to join as guest.